Hai semua, hari ini saya kembali dengan Let's Play Survival episod 4. Dan sekejap, saya nak ambil besi juga ada. Saya tak ingat lagi apa yang saya buat. Tak ada benda tu. Okay, saya nak cuba ambil besi. Okay. Sekejap, saya buat api dulu. Dah lama dah serius ni saya tertinggalkan. Dan saya tak tahu apa nak buat. Tapi saya tahu saya perlu ambil besi. Jadi ambil ni. Lepas tu ambil satu ni. Hop cun. Okay. Lepas tu masuk dalam table. Kita buat api. Saya nak buat 12. Habiskan. Okay, jom kita ambil besi. Saya jumpa arang. Saya ambil arang ni dulu. Saya ambil semua arang ni. Oh, nantilah saya ambil. So, target saya nanti nak ambil besi juga boleh lah. Okay, pergi bawah lagi. Sekejap. Tadi saya off sesuatu tadi. Dan saya baru perasan ni malam. Saya tak buat apa-apa. Saya hanya off message. Malam ke pagi ni? Petang. Okay. Saya tu bersedia dengan air. Dan saya lapar. Jadi sistemnya sebut ni. Okay. Saya ambil satu lagi. Yang terakhir nanti saya akan pergi balik rumah saya. Tidur. Saya tak nampak. Oh, ada satu sini. Okay. Jom. Kita pergi tidur. Dan macam biasa saya spawn dari belakang. Okay, kalau kita teruskan. Selagi saya nak mati. Sekejap. Makan dulu. Makan dulu. Dan kita terus.
Saya harap ada banyak besi lah. Harap. Dan saya tak bawa shovel. Terima kasih. Terima kasih dah tak saya tak bawa shovel. Ini banyak gravel. Berapa banyak gravel ni? Oh, sampai sini ya. Ini kita tulis lagi. Up. Okay, tak apa. Saya ada ni. Dari view saya ni macam malam je luar tu. Dan PKS batu dah terbasak. Dah agak. Okay, saya akan buat baru. Okay, saya buat baru dan kali ni saya bawa shovel sekali. Shovel ni saya baru buat. Besi. Oh ada lagi. Saya nak 3 tu je ada. Saya nampak ni. Tak api. Ada lagi bawah tu. Itu saja. Jadi kita teruskan. Dan saya dengar zombie. Apa saya perlu buat? Saya padam tanah ni. Tak perlu tanah ni. Saya hanya perlu batu je. Ada zombie lah keluar tu. Dah malam lah ni. Masih pagi. Kita turun balik. Dan harap saya tak mati. Rasa zombie bawah ni. Dalam gua ni. Harap saya tak jatuh dalam lubang penuh dengan zombie. Sebab kali ni game inventory saya memang tak ada. Besi lagi. Ambil besi. Takut je saya. Naik atas cek lagi malam ke tak. Saya dengar zombie. Saya rasa zombie kat bawah ni. Dan saya tak pasti. Apa tu? Bentar gampang. Macam kelapan di atas tu. Saya takut. So dah lama dah saya tak main survival.
Dan pagi ke petang, jika petang saya berhenti. Tengah hari turun ke naik, rasa naik dulu. Sebab saya baru perasan X saya ni, wooden X saya nak rosak, jadi saya buat baru. Dan saya rasa saya perlu buat kebun. Dah. Okay, dan saya perlu buat hole. Oh, kita buang ni dan buat tukar. Up, benar. Okay, saya tak tanah sini dulu. Dan apa-apa benda tu, dandelion dye, yellow dye juga saya panggil tu lah. Okay, saya perlu ambil pokok dulu. Kumpulkan resource. Oh, black. Okay. Ini dia ambil. Apa? Oh, lupa. Ni masa kita letup tadi. Bukan tadi lah. Sejak Januari yang lalu. Dan okay. Oh, sikit lagi saya jatuh. Okay, dah petang dah. Saya masuk dalam. Buat satu. Saya rasa perlu letak api di dalam rumah ni. Dan saya nak buat kayu. Tapi saya tinggalkan 4 blok untuk arang nanti. Macam tu lah. Sekarang tak. Okay, saya letak ni. Letak ni kerana ni nak rosak. Yang ni sebagai emergency jika pisau batu saya rosak. Yang ni gravel, saya perlu banyak sangat nak bawa. Dan dah malam. Dah macam biasa, saya di luar rumah. Okay. Saya tu buat kebun. Jadi cara kita buat kebun ni, hanya ada satu je. Seed. Tapi boleh ambil air, letak je dekat sini, pasal nanti ada yang jatuh. Wow, tuahnya saya hanya 3 je yang kena. Satu je yang kena. Saya nak foto ni. Sambil oh ya, saya nak sambungkan tu, tapi nanti lah sebab kita cara physical ambil je nanti.
Okay, 18 ni dah cukup dah. Okay, jom kita buat kebun. Mungkin di sini. Ini 12 dulu. Dan ada shovel. Kita lagi nak ikut shovel tu. Ambil air. Tempat. Saya tak jatuh lagi. Saya baru mati satu kali di turun berbagus. Selalu level saya letak inventory dan saya selalu mati. Okay. Kita tambah lagi. Saya nampak betul-betul ni. Tapi tak apa. Kita letak je lah. Tapi saya perlu bina pagar. Saya bina pagar dulu. Dan ini yang boleh tahan untuk kita buat episode ni. Okay. Pagar. Supaya tak ada yang kacau pun dia. Dan nak petang. Tanpa perlu lagi. Perlu cepat sikit. Perlu belas cukup ke? Dan pintu. Sekali lagi sana jatuh. Pintu. Jangan nak buat pintu. Lupa dah saya ni. Okay. Ni. Dan tu. Saya tak nak jatuh dalam tu. Saya tak nak. Nanti susah nanti nak keluar. Okay, itu saja untuk hari ni. Saya hanya mengambil besi dengan buat kebun. Bye.